Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Ni satu benda Siti nak berkongsi dengan kawan-kawan lah, siapa yang suka mesin ada kereni banyak-banyak ya. Bagi Siti lah, bertua dia satu Siti yang cuba dah banyak kali lah Siti suka mesin lada kering ni dengan minyak. Kenapa? Dengan minyak dia tak berbuih tau. Satu, apa orang cakap, dia punya lada kering ni dia tak keras macam batu. Kalau kita mesin dengan air, satu dia berbuih, satu bila peti air kita ni kuat, dia punya tu dia akan keras macam batu, boleh ketuk-ketuk. Sebab itu air kan. Ni tak. Yang ni tak. Tengok nampak macam banyak minyak. Memang banyak minyak. Bila kita menumis, nak tumis apa-apa, tak banyak, tak perlu banyak isi minyak lah, sebab dalam ni dah ada minyak. Dalam cili kisar ni dah ada minyak. Kita isi sikit pun dah padan lah, sebabnya dalam ni kita dah tahu minyak macam tu. Lagi satu, dia memudahkan kita ambil kat dalam ni. Dia kat lembut, tak keras macam kita kisar dengan air. Kisar dengan air ni dia akan keras, jadi macam air batu lah. Ni tak keras, dia lembut. Sebab kita kisar dengan tak ada air, kita kisar minyak. Macam tu. Kita buat banyak kali ni, boleh tahan lama sangat. Dia tak berkulat. Kalau dengan air dia berkulat, dengan minyak ni dia tak berkulat. Kita kena tahu banyak sikit dia punya minyak ni. Ni Siti petua Siti belajar dengan ada yang tukang masak restoran punya kan. Dia cakap kalau kita nak kisar, nak bagi dia banyak, kita kisar dengan cili ni dengan apa orang cakap, dengan minyak. Isi tahu banyak minyak. Kalau kita nak isi terus dia punya bawang pun boleh. Kita nak pakai dalam bekas kecil-kecil kan, bekas taufa tu kan senang. Kalau kita nak apa orang cakap, kita nak buat tumis tu dah siap kan. Maknanya kita tahu bawang putih, bawang merah, halia, isi dalam bekas taufa tu. Kita balik kerja, kita masukkan dalam kuali, panaskan balik. Bila kita panaskan balik, dia tak perlu isi minyak tau. Dia akan cair dan minyak ni kita punya tumisan ni akan elok. Macam nak tumis petai, nak tumis udang, masak ayam merah, macam tu je, simple je. Ataupun kita nak masak terus pun boleh. Kita tumis biar dia pecah minyak, masuk dalam bekas taufa. Kita balik, kita boleh panaskan. Cuma goreng ayam je. Lepas tu kita masuk dalam tu, masukkan bawang besar, potong bawang besar, masukkan dalam tu. Kalau kita nak buat kari ayam pun macam tu, sama je. Cuma dia tak masuk santan je lah. Kita tumis benda tu dah masak kan. Kita tumis banyak-banyak, lepas tu packing dalam bekas taufa tu. Masa balik kerja boleh tu buat. Tu simple je. Tapi tu lah Siti malah nak buat macam tu. Sebab Siti buat macam ni je lah. Bila buat macam ni, nak tumis sardin ke apa ke, cik suami ambil. Cumanya bawang Siti dah potong. Tak kisahlah, sebab Siti tak tahu dia nak pakai banyak mana. Cik suami ni jenis suka memasak. Kalau dia nak nasi goreng tu ke apa ke kan, dia akan ambil lah. Cuma Siti siapkanlah bahan dia, macam bawang, halia Siti tak potong, tak kupas. Kita biarkan dalam bekas bawang tu, masukkan dalam peti ais. Bila dia nak ambil, benda tu dah berkupas. Macam bawang putih, bawang merah, macam tu. Macam bawang besar Siti tak kupas lah. Sebab kalau kita kupas bawang besar ni, dia agak jadi apa orang cakap, masuk dalam peti ais dia akan jadi batu. Susah nak potong. Macam tu lah. Jadi benda tu semua sebab tak ada peti. Bila nak masak, dia ambil je. Simple macam tu je. Macam ada kering ni pun sama, simple je. Sebab kisar-kisar terus masuk dalam peti ais. Bila dia nak ambil, nak masak sardin ke apa, benda ni dah ada. Ni Siti guna lada yang tak pedas tau. Lada yang besar-besar tu. Kalau kita pergi pasar raya, lada besar tu dia tak pedas. Kalau kita beli yang kerinting-kerinting panjang-panjang, yang tu pedas. Kita pernah beli sekali. Kita tak tahu, kita masak sardin macam budak kecil, dia tak boleh makan lah, dia agak pedas. Kalau kita masak ayam merah tu, memang pedas gila. Semalam last Siti masak, Siti beli, sayang lah apa orang cakap, dah beli kan. Jadi Siti kisar buat macam ni. Lepas tu buat sardin, pedas je lah semalam. Tapi style Siti kalau masak sardin ke, masak yang jenis kan, Siti tak tahu gula tau. Kalau tahu gula, dia akan rasa sedikit hanying. Itu style Siti lah. Kalau tumis, kalau kita tumis sardin, tumis ikan, macam kalau kita masak taruh dengan cili hidup tu, baru Siti taruh gula. Sebab kalau kita buat dengan cili ni, kita tumis sardin, kita taruh gula, memang rasa hanying.
dia punya ikan tu. Itu Siti tak buat macam tu. Kalau style Siti lah, jangan sangatlah masuk gula sebenarnya, sebab cik suami pun dia yang bergula, masak isi gula ni dia kurang sebenar-benarnya. Tu cara Siti lah masak, simple je Siti masak. Okey, ni apa cakap petua Siti lah untuk kawan-kawan semua yang rasa nak simpan cili kering macam ni agak lama, tengok banyakkan minyak. Kan bisa kawan-kawan kata lah banyak minyak. Kalau kita tumis tak perlu isi minyak, kita masukkan dia, dia dah keras, kita masukkan dia, dia akan cair, minyak ni dah boleh guna. Simple je. Okey, sampai ni je si pengkongsian Siti. Lada kering kita kisar guna minyak. Kalau guna air dia akan buih, satu jadi macam air batu, yang ni tak. Cubalah, kalau nak tahu cuba. Okey, bye. Betul untuk Siti hari ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.